Selamat datang ke saluran ini. Hari ini kita akan menyelami secara mendalam sebuah karya agung yang tidak asing lagi dalam dunia sastra Cina moden, iaitu, atau dalam bahasa Melayunya, Catatan Perjalanan ke Xianghe. Karya ini ditulis oleh Shen Chongwen, seorang sastrawan yang lahir dan dibesarkan di kawasan Xianghe di wilayah Hunan. Buku ini bukan sekadar catatan perjalanan biasa. Ia adalah satu karya yang memperolehi keindahan alam semula jadi dan kehidupan manusia dengan cara yang sangat puitis. Penulisan Shen Chongwen begitu halus dan mendalam sehingga kita dapat merasakan setiap hembusan angin, setiap desiran sungai, dan setiap detak hati manusia yang ditemuinya sepanjang perjalanan. Dalam video ini, kita akan mengupas keseluruhan isi buku ini secara mendalam. Kita akan bincangkan tema-tema utama, gaya penulisan Shen Chongwen, watak-watak yang muncul, dan makna yang tersirat di sebalik setiap peristiwa. Saya akan membawa anda menyusuri sungai Yuan yang tenang, melalui hutan bambu yang lebat, dan memasuki kampung-kampung kecil yang masih memegang tradisi lama. Semua ini akan kita lakukan dengan bahasa yang mudah difahami dan sesuai untuk didengar. Jadi, duduklah dengan selesa dan biarkan suara ini membawa anda ke dunia Xianghe yang indah namun penuh liku. Sebelum kita mulakan, perlu difahami bahawa bukanlah sebuah nodel yang mempunyai plot linear. Sebaliknya, ia adalah kumpulan isi perjalanan yang ditulis oleh Shen Chongwen semasa beliau pulang ke kampung halamannya pada tahun 1934. Dalam perjalanan itu, beliau menulis surat kepada isterinya, Zhang Zhaohe, yang kemudiannya disusun menjadi buku ini. Oleh itu, gaya buku ini sangat pribadi dan intim. Ia seperti kita membaca diari seseorang yang sangat sensitif terhadap alam dan kehidupan. Salah satu keistimewaan utama buku ini adalah kemampuannya untuk menggambarkan alam semula jadi dengan begitu hidup. Shen Chongwen tidak hanya menulis tentang sungai dan gunung, tetapi beliau memberi jiwa kepada setiap elemen alam. Contohnya, beliau menggambarkan sungai Yuan sebagai makhluk yang bernafas, yang berubah-ubah mengikut cuaca dan masa. Ketika fajar, sungai itu kelihatan seperti perak cair. Ketika senja, ia menjadi ungu dan kelabu. Penulis juga memerhatikan pergerakan air yang beriak, dedaunan yang jatuh, dan bunyi burung yang berkikau. Semua ini ditulis dengan bahasa yang sangat berirama dan puitis. Selain alam, tema utama yang lain adalah kehidupan manusia di tebing sungai. Shen Chongwen bertemu dengan pelayar perahu, nelayan, penjual kecil, dan wanita tua yang menghabiskan hari-hari mereka dengan kerja keras. Mereka bukanlah watak utama dalam erti kata biasa, tetapi setiap satu darinya mempunyai cerita yang tersendiri. Penulis menghormati mereka sebagai individu yang mempunyai maruah dan perasaan. Beliau tidak melihat mereka sebagai objek eksotik atau sebagai latar belakang semata-mata. Sebaliknya, beliau berusaha memahami kehidupan mereka yang sukar dan penuh pengorbanan. Satu watak yang sangat menarik adalah seorang pelayar perahu tua yang ditemui Shen Chongwen. Lelaki itu telah menghabiskan lebih dari 30 tahun di atas perahu. Wajahnya berkerut, tangannya kasar, tetapi matanya masih bersinar cerah. Beliau bercerita tentang banjir besar yang pernah melanda, tentang isterinya yang meninggal semasa melahirkan anak, dan tentang anak lelakinya yang kini menjadi pelayar juga. Shen Chongwen mendengar dengan penuh empati, dan kemudian menulis dengan kata-kata yang menyentuh hati. Melalui kisah lelaki tua ini, kita melihat bagaimana kehidupan di Xianghe dipenuhi dengan penderitaan namun juga dengan ketabahan. Buku ini juga penuh dengan renungan falsafah tentang masa, kematian, dan perubahan. Shen Chongwen sering merenung tentang bagaimana sungai yang sama mengalir setiap hari, tetapi manusia yang melihatnya sentiasa berganti. Beliau membandingkan kehidupan manusia dengan air sungai yang tidak pernah berhenti. Ada saat-saat tenang, ada saat-saat bergelora, tetapi akhirnya semuanya menuju ke laut yang luas. Renungan ini ditulis dengan cara yang sederhana tetapi sangat mendalam. Pembaca pasti akan terfikir tentang perjalanan hidup mereka sendiri. Gaya bahasa Shen Chongwen dalam memang unik. Beliau menggunakan ayat-ayat pendek dan padat, tetapi penuh dengan imejan. Beliau tidak suka menggunakan hiasan yang berlebihan. Sebaliknya, beliau membiarkan alam dan manusia bercakap sendiri. Kadang-kadang, beliau hanya menulis beberapa baris tentang kabus pagi, tetapi kita dapat merasakan kesedihan yang tersirat. Ini adalah kelebihan penulis besar. Mereka mampu menyampaikan emosi yang kompleks dengan kata-kata yang sedikit. Selain itu, buku ini juga memberikan gambaran tentang budaya dan tradisi orang Xianghe. Shen Chongwen menulis tentang adat perkahwinan, upacara kematian, dan kepercayaan rohani masyarakat setempat. Beliau tidak mengkritik atau memuji, tetapi hanya menggambarkan dengan teliti. Misalnya, beliau menceritakan tentang seorang bomoh yang melakukan upacara pemanggilan hujan. Upacara itu diiringi dengan tarian dan nyanyian yang aneh. Shen Chongwen tidak menjelaskan sama ada upacara itu berkesan atau tidak,
tetapi beliau menggambarkan suasana dengan begitu jelas sehingga kita merasa seolah-olah kita berada di sana. Bab demi bab, kita dibawa melalui pelbagai tempat. Ada bab tentang pasar terapung di mana penduduk kampung datang berdagang dengan perahu. Ada bab tentang kuil kecil di puncak bukit yang sunyi. Ada bab tentang pertemuan dengan bekas askar yang kini menjadi petani. Setiap bab mempunyai warna dan iramanya sendiri. Apa yang menyatukan semuanya adalah pandangan Shen Chongwen yang penuh kasih sayang terhadap tanah kelahirannya. Walaupun beliau telah meninggalkan Xianghe untuk tinggal di bandar, jiwanya tetap terikat dengan sungai dan gunung di sana. Satu lagi aspek penting adalah hubungan antara Shen Chongwen dan isterinya. Surat-surat yang ditulis kepada Zhang Zhaohe penuh dengan kerinduan dan keintiman. Beliau tidak hanya menceritakan perjalanan, tetapi juga meluahkan perasaannya. Kadang-kadang beliau menulis dengan jenaka, kadang-kadang dengan kesedihan. Contohnya, dalam satu surat, beliau mengadu tentang sejuknya malam di perahu dan betapa beliau merindukan kehangatan isterinya. Ini menjadikan buku ini bukan sahaja catatan perjalanan, tetapi juga dokumen cinta yang sangat peribadi. Kritikan sastra sering menganggap sebagai salah satu karya terbaik Shen Chongwen. Alasannya mudah, buku ini menggabungkan deskripsi alam, analisis sosial, dan renungan peribadi dengan harmoni yang sempurna. Ia tidak terlalu akademik, tidak terlalu sentimental, tetapi tepat pada sasaran. Pembaca dari pelbagai latar belakang dapat menikmatinya kerana tema-temanya universal. Secara keseluruhan, adalah buku yang mengajak kita untuk berhenti seketika dan menghargai keindahan di sekeliling kita. Dalam dunia yang semakin pantas dan digital, karya ini menjadi pengingat bahawa kehidupan sebenar berlaku di dalam alam, di antara manusia, dan di dalam hati kita. Shen Chongwen telah meninggalkan warisan yang sangat berharga. Sekarang, mari kita mendalami beberapa bab yang paling terkenal. Bab pertama biasanya berjudul Perjalanan ke Hulu Sungai. Di sini, Shen Chongwen menggambarkan saat beliau menaiki perahu dari Changde menuju ke arah hulu. Beliau mencatat perubahan pemandangan dari dataran yang subur ke lereng bukit yang curam. Setiap kali perahu melalui jeram, penulis mencatat ketegangan dan kegembiraan. Bab ini juga memperkenalkan beberapa watak pelayar yang akan muncul semula dalam bab-bab seterusnya. Bab kedua bertajuk Kampung di Bukit. Shen Chongwen singgah di sebuah kampung yang terletak di lereng bukit. Di sini, beliau bertemu dengan seorang perempuan tua yang menjual anyaman bambu. Perempuan itu bercerita tentang anaknya yang pergi merantau dan tidak pulang-pulang. Shen Chongwen membeli beberapa anyaman dan kemudian duduk di tepi sungai sambil merenung. Bab ini penuh dengan kesunyian dan refleksi. Bab ketiga adalah Malam di atas perahu. Ini mungkin bab yang paling puitis. Shen Chongwen menggambarkan malam yang sunyi di atas perahu. Hanya ada bunyi air dan suara jangkrik. Langit penuh bintang. Penulis berasa sangat kecil di hadapan alam yang luas. Beliau menulis tentang keabadian dan betapa singkatnya kehidupan manusia. Bab ini sering dipetik sebagai contoh kehebatan penulisan Shen Chongwen. Seterusnya, bab keempat Perjalanan ke Kuil Purba. Shen Chongwen mengunjungi sebuah kuil yang telah ditinggalkan. Kuil itu terletak di puncak bukit yang curam. Tangganya sudah rosak dan dindingnya dipenuhi lumut. Di dalam kuil, terdapat patung dewa yang hampir reput. Penulis duduk diam, seolah-olah mendengar bisikan masa lalu. Bab ini mengandungi unsur mistik dan sejarah. Bab kelima Pertemuan dengan bekas komrad. Shen Chongwen bertemu dengan seorang lelaki yang dahulu sama-sama berjuang dalam tentera. Kini lelaki itu menjadi petani. Mereka berbual tentang perubahan zaman. Bekas komrad itu menceritakan tentang pahit getih hidup selepas perang. Shen Chongwen sedar bahawa kehidupan damai pun tidak mudah. Bab ini memberi perspektif tentang sejarah Cina moden. Seterusnya, bab ke-6 Rumah api di tepi sungai. Shen Chongwen menginap di sebuah rumah api yang dikendalikan oleh seorang lelaki tua dan anjingnya. Rumah api itu membantu kapal-kapal yang melalui jeram pada waktu malam. Lelaki tua itu jarang bercakap, tetapi matanya tajam. Shen Chongwen mengagumi dedikasi lelaki itu yang setiap malam menyalakan api tanpa gagal. Bab ini mengajarkan tentang tanggungjawab dan pengorbanan. Bab ke-7 Senja di Lembah. Ini adalah bab yang pendek tetapi penuh makna. Shen Chongwen hanya duduk di tepi lembah dan melihat matahari terbenam. Warna-warna langit berubah dari jingga ke merah ke ungu. Beliau tidak menulis apa-apa peristiwa, hanya perasaan. Bab ini menunjukkan bahawa kadang-kadang keindahan sudah cukup untuk menjadi cerita. Bab ke-8 Orang asing di pasar. Shen Chongwen mengunjungi pasar mingguan. Di sana, beliau melihat pelbagai jenis manusia, pedagang, perempuan, kanak-kanak. Beliau memerhatikan wajah-wajah mereka,
cara mereka bercakap dan ketawa. Ada seorang pengemis tua yang duduk di sudut pasar. Shen Chongwen memberinya wang dan sekeping roti. Pengemis itu tersenyum tanpa gigi. Bab ini memberikan gambaran tentang kepelbagaian kehidupan sosial. Bab ke-9 surat dari rumah. Shen Chongwen menerima surat dari isterinya yang dihantar melalui pos ke bandar seterusnya. Surat itu ditulis dengan tangan halus, penuh dengan kata-kata rindu. Penulis membaca surat itu berulang kali di atas perahu. Bab ini sangat pribadi dan emosional. Bab ke-10 dan terakhir kembali ke asal. Shen Chongwen akhirnya tiba di kampung halamannya. Beliau melihat rumah lama yang sudah uzur. Pohon-pohon yang ditanam semasa kecil sudah besar. Beliau duduk di bawah pohon itu dan menangis. Bukan kerana sedih, tetapi kerana terharu. Perjalanan telah membawanya pulang, bukan hanya secara fizikal tetapi juga secara rohani. Setelah menghabiskan keseluruhan buku, kita dapat melihat bahawa bukanlah sekadar dokumentasi perjalanan. Ia adalah cermin jiwa Shen Chongwen. Melalui tulisan ini, beliau cuba memahami dirinya sendiri dan tanah airnya. Dalam era moden yang serba mekanikal, buku ini menjadi penawar rohani yang menyegarkan. Sekarang, kita akan bincangkan bagaimana buku ini diterima dalam dunia sastera. Pada ketika diterbitkan, mendapat sambutan hangat. Kritikus memuji keaslian dan keindahan bahasa Shen Chongwen. Ada yang mengatakan bahawa buku ini setanding dengan karya-karya penulis perjalanan barat seperti Henry David Thoreau atau John Steinbeck. Namun, Shen Chongwen tetap rendah hati. Beliau hanya mahu menulis tentang kehidupan biasa dengan cara yang jujur. Pengaruh buku ini terhadap sastera Cina sangat besar. Ia menjadi model bagi penulis-penulis lain yang ingin menulis tentang daerah asal mereka. Gaya penulisan Shen Chongwen yang menggabungkan realisme dan puitis telah diikuti oleh ramai. Selain itu, buku ini juga membantu mempopularkan kawasan Xianghe sebagai destinasi sastera. Kini, ramai pelancong dan pengkaji datang ke sana untuk merasai sendiri keindahan yang digambarkan oleh Shen Chongwen. Dalam konteks yang lebih luas, juga memberikan sumbangan kepada pemahaman tentang kehidupan luar bandar Cina pada tahun 1930-an. Pada masa itu, Cina sedang bergelut dengan kemiskinan, perang saudara, dan perubahan sosial. Shen Chongwen tidak menulis tentang politik secara terang, tetapi melalui perincian kehidupan harian, beliau membiarkan pembaca melihat realiti dengan mata sendiri. Ini adalah bentuk protes yang halus namun berkesan. Akhir sekali, kita boleh merenung tentang mesej utama buku ini. Shen Chongwen mengingatkan kita bahawa kehidupan adalah perjalanan yang penuh dengan keindahan dan kesedihan. Kita tidak boleh mengelak dari penderitaan, tetapi kita boleh mencari makna dalam setiap detik. Alam semula jadi adalah guru yang terbaik. Manusia harus hidup selaras dengan alam, bukan melawannya. Adalah doa untuk kedamaian dan kasih sayang. Demikianlah analisis mendalam tentang. Saya harap video ini memberi manfaat kepada anda. Jika anda suka, sila like, komen, dan subscribe. Jangan lupa kongsi dengan rakan-rakan yang mungkin berminat. Saya akan kembali dengan lebih banyak ulasan buku klasik lain. Sekian, terima kasih kerana mendengar.